Iktikaf memberikan ruang untuk seseorang melakukan muhasabah diri serta membersihkan hati daripada sifat-sifat tercela seperti riak, hasad dan cinta dunia yang berlebihan. Ibnul Munzir menukilkan kalam Ata Al-Khurasani, ni seorang tabi'in ya. Ata menjelaskan gambaran iktikaf seorang hamba Allah di bulan Ramadan dengan katanya. Apa kata Ata? Masalul mu'takif kamathali 'abdin alqa nafsahu baina yaday rabbih thumma qala rabbi la abrahu hatta taghfira li rabbi la abrahu hatta tarhamani. Ata Khurasani kata, perumpamaan seorang yang beriktikaf seperti mana perumpamaan seorang hamba yang mencampakkan dirinya di hadapan Tuhannya. Lalu dia kata pada Tuhan, wahai Tuhan, aku tak berganjak daripada sini sehinggalah kau ampunkan aku. Wahai Tuhan, aku tidak akan berganjak daripada sini sehingga kau sayang pada aku. Sebab kalau kita tengok kan, duduk dalam masjid ni, bukan ada benda yang menarik pada nafsu kita pun. Tak ada benda yang menarik pada nafsu pun. Mana ada tayangan filem kat dalam ni? Tak ada. Makan kat luar. Tak ada apa yang dapat menarik kita untuk masuk ke dalam masjid ni, melainkan hanyalah keimanan. Melainkan hanyalah sifat seorang hamba yang meminta dan merayu kepada Allah supaya Allah Azza wa Jalla ampunkan dia. Itulah. Kita duduk dalam masjid, kita berdoa kepada Allah, kita melaksanakan salat, kita buat salat malam, kita berdiri lama di belakang imam. Apa yang kita harapkan? Kita tak mengharapkan apa-apa habuan dunia. Orang pun tak ambil gambar kita. Bukan kita duduk dalam ni, orang ambil gambar. Lepas ambil gambar 2-3 keping masuk dalam media sosial, lepas tu kita balik. No. Kita tak buat kerana itu. Kita buat tu kerana kita mengharapkan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita harap supaya Allah Ta'ala kasih dan sayang pada kita. Kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhan, aku ni banyak dosa. Wahai Tuhan, aku ni banyak kelemahan. Dengan segala nikmat yang kau bagi padaku, dengan segala keselesaan yang tak pernah pun kadang-kadang aku minta, tapi kau bagi, wahai Tuhan, aku tetap seorang hamba yang begitu banyak kelemahan. Kita minta pada Allah supaya Allah sayang kita. Kita minta pada Allah supaya Allah ampunkan kita. Kita minta kepada Allah, wahai Tuhan, tutuplah aib kita. Yang mana aib ni kalau Tuhan bongkarkan, malu kita. Dan kita pun biasa melihat Allah Ta'ala bongkarkan aib orang-orang sebelum kita. Dan kita rasa gerun kalau kita juga diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Wahai Tuhan, ampunkan aku. Tutup aib aku. Ustur aurati. Wahai Tuhan, tutup aib aku. Ampunkan aku, sayangkan aku. Supaya kita keluar daripada bulan Ramadan ini, kita diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita duduk. Kerana duduk seorang diri di dalam masjid, berzikir kepada Allah, salat, menangis. Ini di antara perkara yang sangat disukai oleh agama. Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan 7 golongan yang akan dapat yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla, akan dapat naungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah berikan dia naungan di hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan lain melainkan hanyalah naungan Allah Azza wa Jalla. Siapa dia? Di antaranya, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seorang lelaki yang mengingati Allah, yang berzikir pada Allah dalam keadaan dia bersendirian, lalu matanya menangis. Kenapa Nabi sebut lelaki? Pertama, kerana memang individu. Nak merujuk pada individu, kalau Arab ni memang dia akan rujuk pada lelaki. Tapi bukan khusus pada lelaki lah, perempuan masuk sekali. Yang kedua, yang susah menangis ni adalah lelaki. Perempuan dia senang menangis sikit. Betul tak? Perempuan dia senang menangis, tak? Bukan perempuan kalau sedih menangis, gembira pun menangis. Kan dia tengok anak dia dulu periksa pun dia nangis. Dia tengok anak dia fail periksa pun dia nangis. Kan?
Kita pun kadang-kadang confuse. Ni nangis seronok ke nangis sedih? Perempuan dia senang sikit. Laki ni dia payah. Kan? Jadi, kalau seorang lelaki boleh mengeluarkan air mata, hanya semata-mata kerana dia menginsafi dosa dia, Allah Azza wa Jalla memberikan naungan dengan jaminan Nabi SAW. Naungan di padang mahsyar nanti. So, penyucian jiwa. Muhasabah diri, duduk seorang-seorang. Aku ni banyak dosa. Aku ni perangai teruk. Aku ni ada sifat riak. Aku ni ada sifat hasad pada orang lain. Cucikan diri. Sama-sama kita. Bukan saya sebut ni bukan untuk orang lain pun. Kadang-kadang saya pun ada benda ni. Saya ada benda ni. Perasaan hasad, perasaan dengki, perasaan riak. Duduk seorang-seorang. Nangis seorang-seorang.